Assalamualaikum geng. Bersama kita JTANs. JTANs So kita akan bergerak ke Mersing 4.50. Jom. Okey, pagi ni kami menggunakan jalan Menghala ke Pasir Gudang. Ni tiba-tiba ada aksiden dekat kawasan Sutera. Okey, tak pastilah aksiden ni menyebabkan apa, berlaku sedikit kesesakan lah. Tapi tidak menggugurkan perjalanan kami lah. Okey, anggaran perjalanan ke Mersing ni mengambil masa dalam hampir 2 jam lah. Okey, ni kita orang dah sampai dekat Kota Tinggi. Dah hampir dah. Okey, sekarang kita orang dah sampai ke Mersing dalam jam 6.30 pagi lah lebih kurang. Kita kena cari dulu tempat untuk solat subuh dan ke berehat sementara menunggu kedai buka lah untuk kita sarapan dah. Sampai-sampai tu kita pusing dulu bandar Mersing . Jadi kita orang pun terus menuju ke kawasan yang berhampiran dengan JT lah untuk kami sarapan dahulu pada pagi ni. Okey. Berak lu yang penting, berak lu. Buang-buang lu. Buang lu, ini mana-mana berak ni. Apa, nak pergi ke spot pun 2 jam kan. Takut tu dia. Di Okey geng, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So tepat pukul 7.45 kita baru sampai di JT Yan yang Gelora. Korang boleh tengok yang terletak di Feldanita ni. So sementara tunggu kita orang loading barang, lain-lain view dulu dengan video cikgu ni. Kalau saya punya saya tak kira sangat. Saya sendiri yang buat. Okey, kita pun dah mula gerak terus menuju keluar daripada JT untuk beritahu korang, JT yang Gelora ni memang berada di dalam sikit kawasan muara ni lah. Okey, kita akan lalu bandar Mersing kerana bandar Mersing ni memang berhampiran dengan pesisir laut ataupun muara lah. Sini banyak kapal-kapal ataupun bot-bot lah, antaranya bot pelancong yang akan bawa trip ke Pulau Tioman. Okey, jadi kita singgah dulu untuk beli udang ataupun umpan lah, sotong. Okey, kita pun sambung perjalanan. Okey, sebelum sampai ke pintu keluar Mersing ni, kita akan lalu dulu kawasan maritim yang menjaga lautan, pesisiran pantai
Okey, sebab tu kita orang kena pakai jaket. Ya, nanti marah nanti. Okey, sekarang kita dah keluar dah sungai ataupun muara Mersing dah, dan terus menuju ke laut. Sebab perjalanan ni masa dalam hampir 2 jam. So perjalanan pun bermula pukul 8.30 pagi. So apa-apa kita jumpa tengok destinasi macam mana. Saya buat mengikat dulu. Perkenalkan gila. Perkenalkan. Oh, perkenalkan gila. Di kanan saya sekarang ni, buka sikit, buka Velma. Orang nak kenal. Kenal, siapa nama? Nama saya Sri Dari mana? Dari Ulu Tiram. Mantap. Berapa tahun mancing? Experience. Mancing dah 3 tahun tapi ni trip ketiga. Tahun sekali. Tahun sekali. Okey, mantap. Aku tak register, kau nak kenal? Sini, YouTube dah kenal. Apa? Sekenalkan nama, berapa tahun dah mancing pengalaman? Mancing dari daripada 99 tahun sekarang. 1999. Nama Iman Lee. Iman. Dia kalau korang kenal ni, dia pernah viral kat TikTok dulu dengan 2 ekor boron sekali. 2 ekor. Berapa kilo itu? 15 dengan 14. 15 dan 14 kilo. Ni lah orang sana pula, kita kenalkan sana. Okay, Ini kena sangat ni. Kenal sangat. Nama berapa tahun mancing? Saya lahir 88. Start mancing 89. Okey, bukan. Bukan macam tu. Tak, asal intro mesti dia macam tu. Asal intro mesti macam tu. Okey. 45. Kau ni. Kau Arik. Kau settlekan situ. Arik. Buat cantik-cantik lah semua. Abu. Tidur. Inspektor. Tak, jangan Bukan. pecah-pecah sikit pun kau nak kena. Sunang tu. Awak buat apa? Powder. Awak yang akan bantu kita ikat perambut. Kena gini, Pak Abu. Powder, pernah gini powder. Nama siapa orang mana? Powder, pernah gini powder. Longkang kita tak banyak guna. Ni Miji kata. Nama ni Pak Uda. Apakah kepakaran Pak Uda? Kita sikit kepakaran Pak Uda. Ni kat rambut dia. Kau ambil satu. Okey, bang. Nama Syah. Bantu powder. Bantu Pak Uda. Baik. Tekong. Oh bang, tekong. Ya. Baik bang. Baik. Okey, jadi sekarang kita dah nak keluar daripada sungai. Dah, dia tak nak cakap. Kita akan keluar daripada Penggalan Mersing. Terus akan menuju ke laut. Tu banyak bot pula Cantiklah view. Baiklah view. Masya Allah, cantik sungguh pemandangan dekat sini ya. Ni kali pertama aku ikut dorang trip paling jauh ya. Keluar daripada kawasan Johor lah, tempat aku tinggal tu. Biasa aku mancing area Johor dengan Tanjung Rompat saja kat kota. Tapi kali ni aku memang nekat ikut dorang turun ke pulau. Okey, kita orang pun dah sampai dah di area pulau tu yang nampak tu Pulau Tioman. Ni Pulau Pemanggil. Rasanya lain lah vibe dia mancing tempat luar daripada biasa yang aku mancing kat Tanjung Rompat tu. Ni berikan aku lagi satu pengalaman baru lah ya. Sekarang ni kita orang dalam perjalanan untuk pergi ke satu spot yang tempat untuk mencari umpan dahulu lah. Kita main polo ya, buat lauk kat situ. Bolehlah kita simpan sikit lauk-lauk yang boleh kita goreng-goreng. Okey, Apollo boleh jalan. So kita first spot Apollo. Belakang base. Baik-baik Baik-baik tengok tadi. Belakang. Belakang terus bu. Tak apa banyak bu. Banyak bu, salah aku main star nama kan. Betul lah tu.
Tengok Syah dulu. Syah main botol ni. Saya apa dia batu dulu. Bulu tak bawa apa tu. Ada cantik. Dah. Betul betul. Ini je batu yang ada. Lupa belakang. Ada dah. Telah. Pun kita balik. Saya potong semua nanti. Ha. Ni ikan apa ni? Kat batu tu. Ya, sekejap. Mana? Tarun. Dekat. Pemancing kena pegang batu. Ha? Pemancing kena pegang batu. Ah, tu. Oh, betul. Macam ni. Macam ni. Jadi kita tarik batu terus. Tarik batu. Jadi penolong selamat. Oh, makna aku pegang batu lah. Oh, okey. Okey, faham. Boleh? Boleh lah. Dia pula. Darah tangan tu. Bukan kau belagak. Okey, aku faham lah apa kau cakap tu. Tadi aku tak faham tadi. Yes, macam tu. Ah. Oh, putih. Ni lah. Cikgu masih tak mengalah lagi dengan Apollo ni. Cara dia tengok. Cara ni. Tengok loko. Tengok ikan dekat sini. Kalau cara dia. Kau tengok Apollo dia macam ni, geng. Bukan nak kata proven. Berat. Ya, lupa. Besar baik Apollo ni. Oh. Okay, next spot kita kubur ikan. Okey. Ya, Masuk YouTube lagi okey. YouTube boleh tengok. Dapat duit. Tengah popcorn ni. Oh, satu putus lah tadi roll. Tu batang garu. Garu tu. Betul satu. Garu kena pakai. Garu putus. Apa tak dasar? Tak kena. Kau orang tak nak makan? Kau pacak lah ni. Nampak ah. Ha. Lepas tu jom laju sikit. Laju sikit lah. Yang ni. Okey, dah settle puluh. Kita orang terus gerak ke spot untuk bottom lah. Okey, spot ni salah satu tempat yang biasa ikan menghuni lah ya, sebab kita guna GPS. Okey, kedalaman air dekat sini boleh dikatakan sangat dalam lah. Lebih kurang dalam 60 meter. Oh, dalam. Ni aku tak pernah alami lagi ni. Anggaran batu yang digunakan saiz 16 lah di-showkan. Itu yang berat batu tu, lebih daripada setengah kilo tu batu tu. Ni awak-awak dah set up umpan. Maknanya ikan yang telah dipotong. Okay, semua awak-awak ni akan masukkan umpan lah kat mata. Dan kita akan bersedia lah untuk sampai ke spot dan terus memancing nanti. Okay. Semua sekarang tengah turun. Kita akan tunggulah siapa yang akan strike. Macam ni. Belakang betul. Belakang betul. Atas ada batu dia lelak semua. Strike daripada Cik Zarul. Bukan hasil dia. Oh, belakang kena. Belakang pun strike. Double strike. Terima kasih dia.
Oh, kerapu. Kerapu. Okey. Belakang. Oh, terlocok. Belakang terlocok. Tak apa. Cuba lagi. Okey, ni kita panggil teknik bottom drift tu Abu dah strike tu. Tu aku balik tengok je rakam video. Tiba-tiba aku punya road ada sedikit ketukan. Rasanya ikan nak makan ni. Aku menggunakan Real Trans 401 ratio 58 dan juga road Ninja Ninja Shuriken. Okey, ni rasanya ikan ketuk ni masa ni. Okey alright, aku dah karau dah. Ni rasa memang ikan dah strike ni. Okay, tiba-tiba Zaru pun strike juga. Ni mesti kerapu. Tengok gayanya. Okay, Zaru baik. Zaru strike, fight. Berapa kilo? Oh, baiklah. Okey, Zaru strike lagi. Fight lagi. Oh, memang bertubi-tubi lah strike dia. Memang dia lah dia. Baiklah terus. Apa lah boron? Adalah sekor. Sekali aku pun strike juga. Ni slow je, ringan je. Ikan apa sekali ni? aku dapat bolos je. Tak payah fokus aku ni. Tengok yang sebelah aku tu, tengah tarik tu. Semangat tengah menarik tu, pakai spinning tu, struggle. Ni Pejo. Pejo. Tarik Pejo, tarik. Beri karau Pejo. Apa kita tengok Kerapu Tak nampak lagi. Jauh belah sana. No, sana no. Ada video? Ada. Alhamdulillah. Badan.
Baik, okey. Cepat Zarul. Kasih naik. Kasih pam. Boron. Boron lagi. Mantap lah Darul, mantap. Okey. Inilah hasil awal daripada tadi. Memang bertubi-tubi be, extra keliling be. Oh, memang rezeki dah waktu ni. Alhamdulillah. Ni kerapu pun sayang-sayang sebenarnya. Ni satu ni. Belum dalam tong tu lagi, ada lagi simpan. Sekarang kita dah pindah spot. Ni yang kat luar ni masih belum disusun lagi dalam tong. Banyaknya kerapu lah. Yang tu ibu gelama. Ini kerapu ni yang saiz paling besar pun 5 kilo. Okey, jadi aku pun tukar reel yang lain pula pakai. Kena pakai Corrado. Sebab Corrado ni ratio dia lagi rendah lah. Lagi rendah, lagi ringan kita nak karau. Sebab kedalaman spot dia agak dalam 60 meter lah. Yang ni tak adalah aku lenguh sangat. Tadi aku karau berapa ekor ikan, sakit ketiak aku. Oh. Okey, nampaknya dah sebelah petang sikit ni. Time masa untuk makan lah. Ni makan ni disediakan package sekali lah ya, dalam mancing ni. Jadi dah siap bungkus. Kita orang dah bawa dah masuk dalam boot. Okey, apa-apa kita makan dulu, isi perut. Yang penting depan ni kita nak sambung lagi mancing. Okey. Abu tak nak makan. Tak ada sudu lain. Ada. Aku nak makan sambil layan view kat belakang. Belakang ada meja. Apa dah? Nampak? Nampak lah, kita dah biasa. Ayam memang nasi telur. Dia ajar ada dulu. Tu je. Ini tak payah. Soal lagi, si boy tu dah ada buku dia. Baju saya ambil. Jangan tutup lah. Tak macam kerja ni. Kerja ikut orang lain tu Tak percaya. Scam biasa. Tengok kerja aku tak boleh masak ke? Bukan, aku kau kan kau tu. Kau cakap kau yang masak. Jangan aku macam saksi gila babi. Mana? Kau bini kau. Nodap ah. Makan. Makan habis nak cedok pun dah tak. Woi. Aduh. Ikan kapal. Ikan apa? Ikan kapal. Oh. Tempatnya tadi. Ha.
Okey, kita teruskan lagi. Kita pindah ke spot lain pula. Untuk ketahuan korang juga, spot ni berhampiran dengan kepulauan antara Pulau Pemanggil dengan Pulau Au lah. Kita pusing kawasan situ saja, nampak pulau tu daripada jauh. Okey, kita pergi ke spot baru lah. Kali ni harap ada lagi mana-mana sehingga nak tunggu waktu petang lah. Alright. Okey, kali ni yang giliran Asri pula aku rakam. Memang berkesempatan duduk dekat dengan aku. Wah, ini aku target ikan saiz ni, dia dapat ni sampai 666 Bangkok Road dia, bawah boat tu. Kita tengok apakah hasilnya akan dibuat naik. Oh, double. Triple. Oh, pakai kaki dia naik atas tu. Tak tahan dah. Tak boleh tahan dah katanya. Ada, wow. Apa tu? Wow. Mantap. Okey. Alhamdulillah. Abu ada ni, Abu ni apa siapa ni? Ada batuk-batuk Abu. Abu ada Abu. Kalau tak ibu, anti dia. Abu dia Abu. Ada. Okey. Oh, sama juga. Ni tunjuk video sini. Ni tunjuk angkat. Okey, baik. Sini pula. Ni pula. Oh, sama. Oh, ikan apa ni? Tambak. Nak. Mantap. Tam sekali. Alright. Ada. Oh, keliling. Okey, kali ni giliran aku pula. Kita tengok ikan apa yang kena. Rasa lain macam lah tarikan dia ni. Ready guys. Fokus pada video aku ni. Kering tangan. Okey, nampak kelibat. Okey, kau tengok apa yang aku dapat. Sini ikan rare ni, kerapu api ni apa panggil. Oh, jarang-jarang nak kena ni. Oh, memang betul di tangan aku lah masa ni. Alhamdulillah lah. Dapat merasa ikan kerapu api, geng. Oh. Mana ya? Oh, bang. Tunjuk sini gambar. Tunjuk video sini. Angkat video je tengok. Oh, baiklah. Okey. On. Masa ni dekat belah belakang ni ikan betul-betul buka mulut lah. Kena lagi. Kau tengok kau dapat ikan apa guys. Tunggu. Kau tengok ya, kau dapat ikan apa. Stay. Ada double. Double strike. Oh, nekan weh. Apa nekan? Oh, nekan weh. Strawberry lagi. Tu lah. Bohong tu. Ada makan ni, umpan lain. Ada makan umpan lain ni. Lengar. On. Aduh, lengar. Oh, lengar. Wow, lengar. Oh, ikan macam kau tadi. Rumah dia, depan rumah dia. Bismillahirrahmanirrahim.
Okay, on. Masa aku naik ni Pejo pun kena juga. Video on Pejo. Memanglah tempat dia tu kita campak tu. Oh, sama. Ai, bukan. Krisi. Bunyi. Sebelah ni. Oh, berat Len. Serat ada. Kesangkut? Tak bukan. Serat tak angkut. Gulung. Berletih. Dia berletih nak gulung tak larat dah. Tahan dulu jawabnya. Ambil masa. Berat. Kau selesai macam tadi. Bukan tak nak gulung. Ya, betul. Berat. Bukan. Betul? Ni orang faham kata nekan no. Oh. Melawan, nekan. Okey guys, teka guys ikan apa ni. Okey, teka ikan. Besok akan datang. Kawan. Ada. Dia ketuk-ketuk dulu. Oh, itulah. Nak naik ni dulu. Tu lah, sikit gitu. Timur. Oh, lama kok. Ni dah 20 minit dah ni. Pak Boron. Angkat garang besar lah. Pak Boron. Ha? Kasut tu. Abang cikgu ni gulung cikgu sangkut dia cikgu. Orang yang cikgu ni gulung ni. Baiklah tu. Sedang apa? Setengah jam. Ya, setengah jam dah. Habis bateri GoPro, tunggu. Tak ambil boat sebelah ke apa? Kalau apa? Teka dulu. Oh, nampak cerah-cerah tu. Bek. Patutlah menekan. Oh, Ibu Krisi. Okey, kata-kata. Patron kata. Hari ni jangan takut bermain ikan. Kerana anda akan hanyut. Okey, sepatut dua kata. First catch of the day. Alright. Okey, inilah hasil untuk sebelah petang. Sementara kita pindah spot ni, aku tunjuk hasil yang ada dalam paku ni. Tu nampak merah-merah tu. Kata-kata. Leo aku tengok. Video kita tarik tak nampak depan. Okey. So, Last spot. Okey, ini adalah spot yang terakhir untuk hari ini, penutup untuk hari pertama ni, sebab kita nak kena pulang semula ke Pulau. Dah hari pun dah nak gelap dah. Okey, kita tengok hasil untuk last spot ni. Wah, dia kena belah depan pula. Tu dah besar.
Oh, lekat kat ni kot, dekat ni. Mek. Gostan, dia tengah pening, Okey. Cepat, dia sebelum dia turun. Oh, dia turun dah. Ada. Oh lah, tak ada. Dia dah turun dah. Okey, patah kata. Apa? Patah kata. Alhamdulillah, terima kasih. Rezeki. Itu je. Oi. Masuk bateri baru. 100%. Bateri dah habis dah. Bila kawan hilang. Ya betul. Bila kawan hilang. Okey, so sekarang pukul 5.30. Bawa kata terus kan. Okey gang. So sekarang baru pukul 5.45. Bukan baru. Kita dah nak balik dah pun. On the way ke pulau-pulau kita nampak lah pulau. Pulau Tiomai. Pulau Pemanggil. Okey gang. So hasil hari ni alhamdulillah baik-baik, mantap-mantap, padu-padu. 4 kilo, 5 kilo. Dalam tangan. Korang tak percaya? Tengok. Winner kita. Iha. Rezeki. So apa-apa, rasa hari satu dah nak habis. Kita akan sudahi dengan apa? Kejap lagi lah, surprise lah, surprise. Alright. Oh. First time ikut jalan ni. Turun ke jauh lah, keluar daripada biasa Tanjung Upat lah. Kali ni trip ke Pulau Au. Salah satunya tempat destinasi mancing. Tapi memang dahsyat lah. Hasil-hasil dia pun memang takkan dijangka lah. Ya. Kalau ada peluang korang datang ke sini, mudah boleh uruskan. Nombor apa? 3. Bot nombor 3. GSM 3. Okey, jom ke darat. Oh, pecah tong ni hari pertama geng. Pecah tong geng hari pertama. Mantap. Bawah tu detail lagi. Naik semua. Karau. Kalau batu belum. Ha? Karau. Ni main game kuat ni. Karau laju sikit. Kalau batu belum. Okey, tamat sudah hari pertama trip memancing di area Pulau Au. Orang dah perjalanan nak masuk ke Pulau Au. Tu nampak tu Pulau Au lah tu. Oh, memang letih weh. Aku cakap tu terang dah. Dari pagi sampailah ke petang, ikan strike bertubi dengan kedalaman 60 meter. Hampir 60 meter lah. Batu saiz 14, 16. Okey. Ni aku tunjuk sikit view nampak tu petang dah masuk senja lah ni. Ini tempat pulau ni destinasi bagi pemancing-pemancing yang menginap lah. Biasanya ambil 2 hari 1 malam. Jadi diorang akan menginap di sini lah. Tapi kalau kita orang akan menginap di sini oleh kerana ada masalah sedikit tempat penginapan yang digunakan oleh tentera. Kita orang terpaksa pindah lah sedikit di bahagian belakang lah. Ni aku tunjuk perjalanan.
untuk sampai ke chalet yang kami akan menginap lah. Ni antara sebelah-sebelah dengan pulau tu. Okey, kita orang dah sampai dah. Okey. Okey geng, kita dah sampai dah tempat penginapan untuk malam ni, Sebukang Bay Resort. Boleh. Ya geng, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So kita dekat pulau, tadi belah belakang. Sebab belah depan occupied by soldiers. Diorang tak boleh, kita tak boleh masuk area sana. So welcome to Sebukang Bay Resort. Kat sini Aktiviti malam ni? aktiviti kita malam ni, mungkin lepas ni kita akan makan malam dengan menggoreng ikan-ikan yang kita dapat tadi. Tengoklah pilihan diorang apa tadi, kerisi, saya dengar macam kerisi, ikan kerapu bara lah. Tapi apa-apa nanti kita tunggu malam ni. Kita Tekan. masuk bilik dulu. Rehat. Okey. Let's go. Okey, tamatlah sudah untuk part yang pertama. Yang hari ni ada hari yang pertama kita memancing. Kita akan bermalam di sinilah. Ni kita orang penutup ni untuk malam ni, kita orang makan dulu daripada hasil ikan yang kita tangkap lah. Ni antaranya ikan kerapu, ikan polo, ada ayam dan juga ikan kapas yang kita pancing tadi. Memang sedap lah, fresh makan. Okey, kita jumpa lagi next time masa akan datang untuk part 2. Alright.